Saya tulis dekat thread, saya cerita lah pasal Gen Z saja nak trigger diorang. Betul ke Gen Z ni dia cepat bosan kalau kerja kat office? Ini topik yang best ni. Ni ada cerita sikit lah pasal Gen Z kan. Saya nak tahulah yang sedang menonton saya ni, anda semua sebenarnya adalah golongan mana? Golongan Gen Z ke? Sajalah nak sentuh sikit pasal Gen Z. Sebab Gen Z bila saya bercerita ataupun saya menulis dekat bahagian threads, saya tulis dekat thread, saya cerita lah pasal Gen Z saja nak trigger diorang. Betul ke Gen Z ni dia cepat bosan kalau kerja kat office? So kita cuba, let's be honest lah. Betul ke kalau macam ada setengah Gen Z ni kalau dia bekerja, dia takkan tahan dalam 3 bulan pertama, lepas tu dia rasa macam dah panas badan, macam cacing kepanasan kan, dia rasa macam tak berhenti kerja. Bukan sebab tak boleh kerja, tapi sebab dia orang bosan. Itu one of the top punya alasan lah, selain daripada mereka kata mereka nak mencari work-life balance. So basically memang sekarang ni dunia bergerak laju kan. So Gen Z ni walaupun dia orang ni kurang pengalaman, tetapi mereka ni laju. So kita sebagai orang yang lebih berpengalaman ni, kita kena bagi apa? Kita kenalah bagi direction, bimbingan kepada dia orang ni, bagi dia orang purpose dalam life, bagi dia orang purpose dalam pekerjaan tu. So kita pun memang kena faham jugalah, Gen Z ni memang satu generation yang memang dia nak growth yang cepat. Kadang-kadang kalau kita bagi dia orang sesuatu kerja dan sebagainya, bila kita bagi dia orang sesuatu kerja dan sebagainya, if dia orang buat benda yang macam tak ada makna, tak ada purpose, dia orang akan rasa macam left out tau sebenarnya. Sebab kita kena faham, mereka adalah generasi yang expose, okay? Yang expose dengan pelbagai benda, especially dekat zaman-zaman social media sekarang lah. Jadi kita kena buat sesuatu benda untuk membuatkan mereka supaya tidak rasa bosan buat sesuatu benda berulang-ulang kali, acap kali benda yang sama.